setiap operasi ketenteraan, pergerakan merupakan kunci utama. Kereta perisai memastikan pasukan dapat bergerak dengan selamat, tersusun dan berkesan di medan operasi. Diperkenalkan pada awal tahun 1952, Ferret Squad Car menjadi antara aset penting dalam operasi darat. Digunakan oleh Regimen Kereta Perisai Persekutuan, jentera ini menyokong pergerakan pasukan infanteri di lapangan, khususnya dalam usaha menentang pengganas komunis. Keupayaan ini seterusnya diperkukuh melalui reka bentuk yang menepati keperluan medan operasi. Direka untuk bergerak di kawasan pinggir hutan membolehkannya beroperasi dengan lebih pantas dan tersusun. Keamanan negara diperkukuh melalui kekuatan aset tentera dan pengorbanan wiranegara. Sokongan kita melengkapkan usaha ini. Ayo bersama menyumbang kepada tabung pahlawan sebagai tanda penghargaan dan sokongan yang berterusan.